Okey, sudah tentu skamer memang akan menggunakan nombor akaun orang lain, nombor akaun anda, nombor akaun kawan-kawan anda, saudara mara anda untuk menerima duit daripada mangsa yang lain. Yang mana jika nombor akaun anda itu digunakan, anda dah termasuk dalam kategori kedai akaun. Itu sebab Rahmat ajar akaun bank jangan gatal bagi pinjam kat orang, jangan gatal jualkan kat orang, jangan sewakan, jangan serah pada orang lain jika anda bukan peniaga yang nak menjual barang dan nak menerima duit. Faham? So lepas ni ada kawan, saudara mara, siapa-siapa nak pinjam akaun, jangan bagi. Siapa cakap? Rahmat cakap. Kalau anda bagi akaun bank anda saja, anda standby lah, polis akan cari dan kutip anda. Rakyat Malaysia ni aku nak pesan, kau jangan bagi akaun bank kau pada orang lain. Melainkan kau memang ada urusan, contohnya kau jual barang, kau nak terima payment, itu tak ada masalah. Kalau sekadar kau bagi tu kononnya untuk tujuan nak kerja, kononnya tujuan nak masukkan duit hasil jualan lah, pelaburan lah, ada kawan nak pinjam nak masukkan duit lah, selain daripada urusan yang kau nak terima bayaran untuk kau, itu semua tak boleh. Kau faham tak faham? Kalau tak faham, jemputlah datang ke kelas Rahmat, nanti Rahmat ajar. Kan? Apalah salahnya spend sikit masa hadir ke kelas, dapat ilmu, dapat manfaat. Islam kan menuntut kita untuk menuntut ilmu. Kalau susah sangat nak datang, jauhlah katakan kan. Pergi tekan ni dekat akaun Rahmat ni, akaun. Anda pergi tengok kat video-video Rahmat. Pergi dekat bahagian playlist tu, cari tajuk kedai akaun. Banyak dah Rahmat dah ajar. Rajin-rajin tengok.